Gelombang serangan mengejut dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutu kuatnya Israel terhadap Iran bukan sekadar episod operasi ketenteraan biasa di Asia Barat. Ia merupakan titik perubahan yang berpotensi mengheret rantau tersebut, malah dunia ke dalam konflik yang jauh lebih besar dan kompleks. Tindakan melulu di bawah operasi Epic Fury dan Lion's Roar tersebut ibarat menjolok sarang tebuan. Kerana Tehran bukanlah negara yang boleh diperkotak-katikkan dengan mudah. Iran memiliki rangkaian sekutu strategik dan kumpulan proksi bersenjata di Lebanon, Syria, Iraq dan Yaman. Hal ini bermakna serangan ke atas Tehran bukan sekadar menekan sebuah negara, tapi menyentuh keseluruhan paksi pengaruh yang dibinanya sejak beberapa dekad yang lalu. Antara senario yang mungkin berlaku, pejuang Hizbullah menjadi penyokong kuat Iran mungkin menggempur Israel. Manakala kumpulan Houthi yang berpusat di Yaman kembali menyasarkan laluan perkapalan di Laut Merah. Dalam masa yang sama, pangkalan tentera Amerika Syarikat di Baghdad dan Damsyik juga berisiko menjadi sasaran balas oleh anggota militia pro-Iran yang beroperasi di negara berkenaan. Kondisi tersebut akan mengubah konflik tiga hala menjadi peperangan pelbagai medan yang melibatkan banyak aktor. Dunia dijangka merasai tempias paling awal dalam sektor ekonomi, dengan industri tenaga menjadi antara yang paling terkesan. Kedudukan Iran yang strategik berhampiran Selat Hormuz menjadikan negara itu pemain penting dalam rantaian bekalan minyak global. Hampir 1/5 bekalan minyak dunia melalui laluan sempit tersebut. Harga minyak mentah berpotensi melonjak secara mendadak jika Tehran bertindak menutup laluan itu. Lonjakan harga tenaga akan meningkatkan inflasi global, membebankan kos makanan dan barangan asas serta menggugat kestabilan ekonomi negara pengimport minyak. Di peringkat kuasa besar, konflik tersebut turut membuka ruang pada pertembungan blok geopolitik. Hal ini kerana Iran mempunyai hubungan strategik yang erat bersama Rusia dan China. Sokongan, ketenteraan, ekonomi atau diplomatik pada Tehran boleh mengubah imbangan kuasa dan meningkatkan ketegangan global. Meskipun kedua-dua negara itu mungkin tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Dunia yang sebelum ini sudah tertekan dengan konflik berasingan berisiko memasuki fasa konfrontasi kuasa besar lebih terbuka yang mengancam kemungkinan tercetusnya Perang Dunia Ketiga. Masalah paling sensitif dalam keseluruhan konflik ini tetap berkisar kepada program nuklear Iran yang berulang kali dibangkitkan oleh Amerika Syarikat dan Israel sebagai isu utama sengketa tiga hala tersebut. Tidak mustahil Tehran meningkatkan keupayaan nuklear mereka untuk membangunkan semula senjata selepas projek itu dihentikan lebih 2 dekad lalu sekiranya pemerintah berasa terancam. Kembangan demikian dikuatiri mencipta kitaran konflik yang lebih berbahaya kerana setiap tindak balas memprovokasi pihak lawan akan mendorong respons lebih agresif. Sejarah konflik di Asia Barat menunjukkan peperangan di rantau itu jarang berakhir dalam waktu singkat, malah kesannya boleh berlanjutan sehingga beberapa dekad. Persoalan utama kini adalah sama ada semua pihak masih mempunyai ruang untuk diplomasi sebelum keadaan menjadi tidak terkawal. Sekiranya perang tersebut merebak, ia berpotensi menggoncang ekonomi dunia, meningkatkan risiko konflik nuklear, mempercepat pembentukan blok kuasa baru dan mengubah keseimbangan geopolitik antarabangsa untuk tempoh yang panjang. Dalam arti kata yang lain, apa yang bermula sebagai serangan taktikal boleh berubah menjadi peristiwa yang membentuk semula landscape politik global. Suara Rakyat.